Kemal Atatürk dia tak menjatuhkan Khalifah Uthmaniyah, tapi dia menghapuskan Khalifah Uthmaniyah. Macam mana cerita dia? Tahun 1896, waktu tu Turki ditadbir oleh seorang sultan, iaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua. Datangnya bapa Zionis yang dikenali sebagai Theodor Herzl nak beli tanah Sultan tak bagi. 5 kali Theodor Herzl pujuk. Daripada tahun 1896 sampailah tahun 1902, Sultan tetap berkeras. Dia kata, tak nak, aku takkan serahkan. Sebab apa? Pada Sultan, tanah itu adalah hak milik Uthmaniyah, bukan hak milik dia. Tu buat apa dia nak serahkan? Dan pada Sultan pula kata, kami memenangi tanah tersebut dengan darah. Maksudnya berperang untuk dapatkan tanah tersebut. Okey? Dan Sultan masa tu di-offer rasuah sebanyak 150 juta pound. Banyak kan? Banyak. Kan? Okey, jadi dah buat tawaran macam-macam dah si Zionis, tetap Sultan kata tak nak. Dia ubah strategi. Apa dia? Dia sebarkan propaganda memburukkan Sultan Abdul Hamid. Antara propaganda dia apa dia? Dia kata Turki adalah orang Eropah sakit. Masa tu Turki dalam keadaan ekonomi yang tengah teruk. Yang kedua, dia kata Sultan tak bawa kemajuan kepada Turki. Padahal ada je kemajuan, tapi memburukkan Sultan tersebut. Dan ditambah pula waktu tu dah ada propaganda, naik pula kita panggil satu gerakan Turki Muda yang diketuai oleh 3 pasha, Enver, Talat, Cemal. 3 orang ni lah yang bertanggungjawab menggulingkan Sultan Abdul Hamid kedua. Dia gantikan pula dengan Sultan baru, iaitu Sultan Mehmed yang kelima. Dan Sultan Mehmed ni hanya jadi boneka je, turut je. Apa segala dikata pun ikut saja. Okey, lepas tu terlibatlah pula Turki dalam Perang Dunia Pertama. Turki kalah. Dan bila Turki kalah, naiklah si Mustafa Kemal Atatürk. Tahun 1924, Kemal hapuskan terus sistem khalifah. Jadi kesimpulannya, yang jatuhkan Khalifah Turki Uthmaniyah, Zionis dan juga 3 pasha. Yang hapuskan, Kemal Atatürk.